Jualan ni ke jual? Duit tak ada. Ha? Mahal. Oh, mahal Mahal. Dia tak sama macam pisang goreng lain? RM3.5 Dulu, kalau motor Aspire tu lampu belakang RM6. Nak betulkan lampu belakang pun tak ada duit. Walaupun orang katakan nyawa bos. Jangan cerita kemampuan budak-budak zaman sekarang. Dulu orang-orang, bukan semua orang lah, orang-orang macam abang ni, nak tukar lampu brek RM6 pun fikir baik kali. Nak tukar brek RM8 pun macam, tak apalah, breknya saya lagi boleh gasak tu. Betul-betul tak tahu lah, duitnya memang tak ada. Faham tak? Susah. Nak pakai minyak, nak pakai lain dulu. Padahal jimat, bukanlah apa. Lagi kan kita nak buat goreng-goreng, kita nak beli tepi. Tak ada. Memang tanam sendiri dulu. Ambil benih dari rumah kawan kan. Pisang kapur I minta benihnya. Boleh-boleh je ambil. Lepas tu tunggulah dia panen dekat setahun, 8 bulan, 9 bulan. Dia ada buah semua. Baru dapat makan. Tapi start dia tanam, dia pokok tu, nanti dia terus gitu. Tebang satu, naik lagi, nanti naik lagi. Dipanen. Mula-mula memang khas untuk goreng. Lama-lama boleh jual. Abang sampai dia beli rate dia banyak gitu, boleh jual. Seminggu mesti ada satu tandan. Satu tandan 20 lebih hingga 30 lebih kilo. Ni kepok ni. Kan dah duit. Masa tu tolak baru RM2 lebih. Paling murah tolak RM1.5. Paling mahal RM2.30 abang tolak. Sekilo dulu lah. Ni bos beli berapa? Tahu? Tak tahu. Belum bayar? Oh ya. Ini bayar, tanya sawit. Okey. Asyik ada pekerja yang bapaknya memang ada sawit pisang. Pisang. Bahagia bos. Lama tak dapat makan. Ya, sebab pisang tepi jalan dia tak buat kombinasi ni. Pisang nipah dengan tepung adabi. Satu. Setup ni first time abang makan dulu time budak. Umur 10 tahun lah. Maksudnya? Abang pernah makan setup ni lah. Pisang nipah dengan tepung adabi ni. Umur 10 tahun. So, sebab apa? Sebab dulu, kan macam abang cerita tadi lah, mula-mula ambil benih. Tiba-tiba dia tumbuh bila ada hasil pokok sendiri sebab tak mampu nak beli. Termasuk mak abah Ali lah. Baru dapat hasil. Masa tu dulu tak tahu, makan mentah dulu, lepas tu goreng, lepas tu beli tepung adabi, masa tu tak tahu bancuan tepung. Rasa kombinasi ni macam terus, sampai sekarang abang ingat benda tu. Time miskin, paling seronok adalah apa yang kita dapat dan apa yang kita makan, totally nikmat. Semua nikmat, walaupun barang tepi jalan. Oh ya Allah ya Tuhanku. Bayangkan yang abang miskin tu, time budakan, sama yuran pun tak bayar. Ya, sampai sekarang abang ingat rasa dia. Pisang nipah dengan tepung adabi. Nampak? Kerana dulu yang susah gila, sampai sekarang ni